diagnosis tu dia bukan perakhiran hidup. Pada mula ni memang kalau kita dapat diagnosis tu kita rasa denial. Tapi kita kena cuba adaptasi dengan diagnosis kita tu, and then jalani sajalah kita punya kehidupan kan. Macam orang lain. Pada asalnya dia diagnose saya as bipolar type 2 suspect ADHD. Okay. Yang itu di hospital psychiatric. Di hospital psychiatry. First Haziq pergi klinik kesihatan ke? Klinik kesihatan swasta. Oh, klinik swasta. Okay. So dia orang bagi referral letter, bagi Haziq referral bawa pergi hospital lah. Alright. And then terus mula rawatan lah. Jadi simptom dia tu lebih kurang setahun lah sebelum ke arah tu. Ada tak Haziq sedar ada punca tak di sebalik kenapa Haziq kena bipolar? Saya cerita secara general lah, tak terlalu detail lah. Boleh. Trauma lampau. Haziq tak boleh nak cerita secara detail sebab terlalu sakit. Sakit. Tak apa. Jadi trauma yang Haziq lalui tu Haziq sedar dia adalah punca utama lah. Ya, jadi sebab sebelum tu tak ada masalah. Kiranya Haziq pun boleh berkomunikasi seperti biasa, tidur seperti biasa.